Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakaman ini untuk pelajar ambilan Ogos 2025. Anda difahamkan bahawa anda adalah merupakan pelajar yang sedang ingin mencari isu kajian. Ya? Untuk itu, anda perlu membuka kepada folder ambilan Ogos 2025. Okey. Jadi, di dalam folder itu terdapat rakaman untuk anda tonton. Di dalam rakaman itu ditunjukkan perkara-perkara yang anda boleh laksanakan kajian mengkhusus kepada tajuk pedagogi pendidikan. Kerana saya difahamkan oleh Dr. Afifi bahawa anda adalah pelajar dalam master yang mengkhusus dalam bidang pedagogi pendidikan. Jadi di situ saya terangkan bahawa terdapat 3 tahap pedagogi ini, iaitu mikro, meso dan makro. Maka untuk para guru, anda disarankan untuk membuat tajuk pedagogi mikro. Jadi tonton untuk anda faham dan mengambil satu daripada perkara itu untuk dijadikan isu kajian. Dan bila anda mengambil perkara itu untuk jadi isu kajian, maka perkara itulah yang akan anda jadikan sebagai kata kunci teknik pencarian bahan rujukan. Maka selepas anda dapat ataupun kenal pasti yang mana satu yang anda ingin jadikan sebagai isu kajian anda, itu perkara yang ingin anda kaji, jadikan perkara yang anda kaji itu sebagai kata kunci pencarian bahan dan lihat contohnya bagaimana menggunakannya untuk menjadikan teknik pencarian bahan. Dan seterusnya, di situlah anda akan memperolehi artikel-artikel kajian, ya, di dalam perkara yang anda ingin kaji itu. Jadi, kumpulkan artikel-artikel itu, masukkan setiap hari 3 artikel untuk anda ekstrak. Untuk anda ekstrak maklumatnya di dalam artikel. Okey. Untuk anda mengekstrak maklumat tersebut di dalam artikel, anda akan menggunakan prompt. Prompt tu dapat dari mana? Prompt tu anda boleh buka matrik kajian. Buka prompt yang ini. Prompt yang ini. Anda buka prompt ini. Okey. Jadi di dalam prompt itu ada ditulis di situ kata kunci. Okey. Ada ditulis di situ kata kunci. Contoh, katalah kajian anda ingin berfokus kepada mengkaji nada suara guru sewaktu guru mengajar. Maka itulah isu kajian anda ataupun itulah perkara yang anda ingin kaji. Maka jika itu yang anda ingin lakukan, gantikan kata kunci ini dengan nada suara guru. Katakanlah anda ingin mengkaji tentang teknik menyoal, teknik menyoal guru sewaktu guru mengajar. Maka di situ gantikan dia dengan teknik menyoal. Okey? Boleh faham? Jadi nanti anda akan untuk melaksanakan bagaimana untuk melaksanakan perkara seterusnya. Untuk mengekstrak maklumat ni, lihat rakaman tadi. Rakaman di dalam folder ambilan Ogos 2025, iaitu ekstrak maklumat artikel. Baik. Jika anda mula melakukannya esok, insyaAllah sebelum 27 Februari, anda telah mendapat hampir 33 atau mungkin lebih 33 artikel kajian yang khusus dalam bidang kajian anda. Dan daripada artikel yang anda kumpul itulah kita akan menggunakannya
untuk menganalisis kelompongan kajian. Kemudian meminta AI mencadangkan kita tajuk kajian berdasarkan isu kajian yang ingin kita buat itu, atau perkara yang ingin kita kaji itu. Jadi jangan tak buat, sila pastikan anda mempunyai sekurang-kurangnya 30 artikel agar analisis kelompongan kajian itu lebih mantap, ya. Jadi untuk itu saya sarankan untuk anda memilih artikel-artikel terkini, iaitu artikel-artikel yang bertarikh daripada tahun 2021 hingga 2026 untuk anda ekstrak di dalam AI, ya. Okey, ini bahan persediaan anda untuk bengkel tersebut. InsyaAllah kita akan jumpa pada 27 Februari. Terima kasih. Bye.